Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau anda datang ke Peri, jangan lupa order makanan dengan kami. Hubungi kami dengan segera. Terima kasih. Viens ma bonne. C'est très bien ma chouquette. Viens. Kiki menyamuk. For kereta kita, for once sungguh bersih sekali. Itu pun telah dikerahkan anak suruh bersihkan kereta Tahu guna, tak erti lah nak bersihkan. Tapi dia cakap bukan dia yang buat sepah. Habis tu mak kau bukan aku yang buat sepah, bukan aku yang rumah pun. Kenapa aku yang kemas? Mana boleh guna konsep tu. Bukan aku yang buat, aku tak kemas, mana boleh. Kan kalau tak pengsan, kalau tak mak kau pun buat macam tu boleh tak? Kat rumah bukan mama yang buat sepah, kenapa aku nak kena kemas? Bukan aku yang nak makan, kenapa yang aku kena masak? Macam tu kalau kita guna konsep macam tu semua berkira. Okey. Asal dekat sangat? Aku tak nak dekat sangat. Bila dekat sangat nampaklah muka kita dah lah. Kita tak pakai lipstick, malah nak pakai lipstick lah. Jadinya kita nak ambil anak kita yang comel tu. Oh, like I said, kereta ni nampak baru sekali Siapa bersihnya kereta kita macam tak biasa pula kereta ni bersih Biasanya macam tongkang pecah. Macam ni lah bila kita beri anak kita, bila kita ada anak kecil dan kita bagi anak kita makan dalam kereta. Yelah, kita ni sebagai mak ni kita kesian. Kita kesian anak-anak kita, kita puaskan hati anak kita. Kita bagi diorang makan, belikan makanan. Tapi masalahnya anak-anak ni tak reti lah nak bersih. Kayak ada Syifa tu kita faham lah kan, dia punya nature pun macam mana. Tapi yang bangka-bangka ni pun sama. Ni kakak dia nama Jade tu pun sama, selit je. Tapi yang banyak buat sepah Nashifa lah. Tapi kakak dia tu pun join juga. Yang kakak yang besar tu kadang-kadang selit juga tepi tu. Geram pula aku, tak reti-reti nak tolong bersihkan. So hari tu aku dah berletek si Adam lah yang kena. Sebab dia second driver kan. Atau second driver or the main driver? Now he is the main driver lah. Since dia belajar online ni dan belajar kat area rumah ni kan. One day I'm surely gonna miss this place. Sebab di sinilah tempat aku menjadi matang. Di sinilah tempat aku menjadi seorang ibu. Aku menjadi seorang isteri, menjadi seorang ibu. Di sinilah tempat yang mendewasakan aku. Di sinilah tempat suka dan duka aku, ya Allah. Separuh umurku aku habiskan di sini, ya Allah. Mana mungkin aku tidak merindui tempat ini. Kegembiraan, kedukaan, keseorangan semuanya di sini. Daripada aku muda, naif, sehingga aku menjadi seorang yang mampu berdiri di atas kaki sendiri, walaupun belum mampu lagi untuk keluar daripada zon yang membuatkan kehidupan aku sekarang ni agak mencabar. Hai Laling, apa khabar? Kawan aku dah sampai. Mari masuk-masuk. Hai, besarnya beg. Macam mana you bawa naik train ni? Kasut pun masuk Takut hujan nanti. Letak di bawah ni. Dah sampai. Akhirnya sampai kawan aku. Yes. Okay, senyum. One. Kau masuk sekali Laling. Malu-malu pula. Tak ada fikir dah penat One. Sekejap kita terangkan sikit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job.
Assalamualaikum bonjour semua komentar ibu. Okey, hari ni kita ada mesyuarat penting ya. Kita dijemput untuk sertai mesyuarat tu bisnes di Perancis ni. Seperti biasalah bila kita ada benda penting ya yang berkenaan dengan kerja, pasti ada punya dugaan dan rintangan. Dan hari ni dugaan rintangan dia adalah rupanya hari ni ada strike, train strike. Jadi train ada masalah sikit. So dengan harapan aku dapat reach on time, sebab banyak kali bila ada urusan yang penting macam ni pasti ada dugaan, dan aku almost hampir-hampir lambat lah. It's quite stressing. Okay, dah sampai di area Champs-Élysées tadi. Now we have to walk like 6 minit. Kita pakai kasut macam ni je, sebab kita naik train and then kita have to walk. Jadi tak boleh pakai kasut tinggi. Kalau tak susah nak jalan, dah tua-tua ni kan. Tapi ya, ada bawa bag with my extra kasut untuk salin. Anakku Ida habis awal, tapi dia study dulu. And then dia kata dia akan ambil mak dia dan kami akan balik sama-sama. Dia siap belikan surprise untuk mak dia. She's very thoughtful like daughter. Dia ada belikan something untuk mak dia. Mak dia stress. Kalau aku boleh bawa dia, aku dah bawa dah dia. Wah, tu dia ya, bila tetamu datang ni, tetamu bawa rezeki Bukan saja mereka mengambil pakej percutian kami, tapi tengok tu dah aku dapat kuaci premium you all. Ini kuaci perasa kelapa, ini pegaram laut, pastinya masin ni. Ini yang dah aku punya biasa dah aku makan tu, ini adalah yang eksklusif punya. Eksklusif punya ni. Ni kena makan jimat-jimat yo. Ini pun ada ni yang baru ni, tak pernah rasa ni lagi ni. Roasted with sea salt. Ni dah aku punya sahabat sekolah menengah ni, Hasharizal, yang bawakan ni. Patut ni puan kita pula bawakan untuk kita ni. Terima kasih banyak, boleh bagi anakku. Wah, Ida dia ada magnet dia sendiri lah, Ida. Wah, tudungnya dia ada magnet sendiri. Wah. Ada logo lagi tu. Thank you so much semua. Wah. Alhamdulillah. Siapa retired supermodel? You have to go in village lah. Tu kawan aku tu, dia dah kurus yo. Patutlah tiba-tiba dapat tinggi. Selama ni aku tak perasan dia tinggi. Dia lost weight 10 kilo. 10 kg selalu. Apa rahsia dia? You lost kg? 10 kilos. 10 kg. Betul fitness lah. 10 kilo. So apa rahsianya? Rahsia dia biarlah rahsia. Rahsia biarlah rahsia. Kurang ajar, tak nak share tips dengan orang macam nak kurus orang Kena bagilah link tu. Dia ada bagi Dah. Okey, nyanyuk nanti aku tengok balik. Oh, dia ada link dia. Tapi susah tak? Tak boleh makan nasi ke apa? Boleh, tapi dia video Okey, itu adalah rahsia kami. Dah. Batu? Dah. Siapa? Agak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour semua komentar ibu. Hari ni kita menjadi seorang ibu yang kesana kemari. Bila kita Okey, adik pergi mana tadi? Adik pergi jumpa Selin. Selin tu untuk fisioterapi. Macam aku mention sebelum ni, dia tak perlu dah pergi fisioterapi sebenarnya. Fisioterapi ni hanya untuk masa mula-mula baby, macam baby special ni, untuk kuatkan otot dia, nak pandaikan dia duduk, position semua, berjalan. Dia tak perlu pergi. Tapi memandangkan ianya adalah free, government bayar, kita continue lah. Lagipun dia tak ada aktiviti lain, dia tak ada buat sports ke apa. So this is kind of a sports dengan dia. It's good to change her. The air pun sama. Jadi biasanya bapak dia yang bawa. Cuma minggu ni kita orang busy dengan tour. So bila bapak dia handle tour, so dah aku kena standby untuk handle Ana Syifa pergi fisioterapi. Semalam bapak dia dah handle untuk occupational therapy, sebab dah aku pergi ada meeting dengan embassy semalam. So macam itulah kerja. Bila kita kerja sendiri, kita balancekan, kita boleh arrange schedule kita dengan suami kita, which one dia boleh, dia flexible. Kita flexible lah kira masanya untuk bekerja tu, memudahkan urusan kami untuk anak special kami ni. So buat masa ni alhamdulillah.
So tadi dia dah pergi physiotherapy. I took the opportunity untuk bercakap dengan specialist tu macam mana, tengok apa dia buat. Masa tak banyak The thing is patutnya 30 minit, tapi Celine ni selalu lambat tau. Selalu lambat. Tak sampai 30 minit pun tak apalah. Tak sedar pun masa tu 30 minit sebab sekejap benar. Tapi dah aku join half of the time je lah sebab dah aku pergi kena handle benda-benda untuk guest yang ambil package kita orang ni yang duduk dekat homestay kita orang sekali. Okay, kita promote sekali. You all kalau nak datang Paris, you all tak nak pening-pening kepala, you all nak ada orang bawakan you all, so you all boleh ambil package percutian bersama kami. Kalau you all nak accommodation sendiri pun boleh, cuma ambil transportation dengan kami dan makanan dengan kami boleh. Kalau nak duduk dengan homestay kami pun boleh. Jadi apa-apa roger-roger ya. Ni sekarang nak beli daging pula. Nak buat daging masak kari. Cakap pasal daging masak kari ni aku terus jadi lapar yo. Sebab kita nak masak kari untuk tetamu tetamu yang ambil package kita ni, yang duduk dekat homestay kita ni, orang Melayu kena pedas. Family kita kalau kita nak masak untuk suami kita pun dia tak makan pedas, tak boleh pedas. So kena buat 2 dish, yang satu pedas satu tak pedas lah. Of course kita Melayu tok kita makan pedas you. Beli chips. Ana nak chips tak sayang? Ya. Nashifa kakaknya Jade pun tidak dibenarkan dah makan dalam kereta. Tadi dia nak bawa baget dalam kereta dah aku kata no. Abang kau dah bersihkan kereta ni, dah cantik bersih kemas, tak boleh makan dah. So dia faham. Bravo Nashifa. Adik faham kan mama kata jangan makan kan? Kalau you all perasan ni aku pakai tudung semalam Bravo. Kejap lagi kita nak ambil siapa? Kak Jade. Kejap lagi kita nak ambil Jade pula. Nampak pula double chin macam ni. Kau dah double chin tu, double chin je lah mengaku je lah. Kau bukan muda lagi, kau dah tua kan? Nak tahu lah kan double chin ke muka sememeh ke kan? Okey, hari ni kita ada tetamu yang ambil package percutian kita. Kawan kita bawa kawan-kawan dia. Kawan kita kenalah ajak datang rumah kan. So ini adalah kita masak kari daging hari ni. Tu dia kari daging tulang. Dadah. Sibuk betul dia ni kalau ada orang. Cakap bonjour je m'appelle Anna, tengok. Bonjour, je m'appelle Mila. What? Anna. Baik semula. Babi. Bonjour. 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 Je. Anna Barbie. Anna Barbie. Okay. So dia tetamu baru datang tapi dia dah sibuk dulu dia budak ni. Tadi dia dengan bapak dia nampak mak dia terus nak balik. Dia tahu ada tetamu ni budak ni. Pandai ni budak ni. Okay, ayam goreng sikit kita nak top up. So itu adalah kari daging. Wow. Tulang daging. Itulah kita tunggu tetamu kita nak cedok senduk nasi lepas ni. Adik senyum. Dari dia nak ayam budak ni. Senyum. Tak nampak pun? Yalah sayang. Okay, bon appétit. Tu dia tetamu kita tu. Okay, senyum. Syifa, tak nampak Syifa lah? Oh, tak nak sudah. Okay, bye. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon appétit. Okay, diorang dah nak balik besok setelah sekejap 5 hari tu dia dah 6 hari kat sini, tak reti-reti nak balik bukan dah yelah 6 hari lah kat sini, total Europe 10 hari. 10. Ni kaki shopping ni mamak ni. Ini paling Champion dahsyat. Tapi perempuan bagaimana? Sama je. Sama je. Yang ni tak tu, tak shopping. Oh, bagus shopping baju bola. Baju bola. Ada pergi Paris Saint-Germain tu? Ada. Bukti. Oh, itu mahal juga tu, kan? So puas hati tak trip?
Boleh lah, Alhamdulillah. Shopping puas lah. Puas. So nak kena fikir dah next destination. Kau bukan selalu pernah tahu Europe kan? Di second time lah. Yang first time bila? 2003. Tapi bukan Paris lah kan? Tu UK. Oh tu UK. Sampai ke Scotland lah jalan. Ni kaki berjalan ni Dia selalu berjalan ni. Ya, betul. Ya? Oh, Sebenarnya hampa masa ada kaki. orang kaya Tak lah, rezeki Allah bagi. Nak balik dah kawan aku. Terima kasih semua. Kalau ada yang kurang tu minta maaf ya. Sorry lah lambat. Thank you ya. Laling kita. In Malaysia. See you in Malaysia. Kena jumpa Another 1 week. Nak pulang back. Bye-bye Laling. Bye. You take care. Thank you for everything. Terima kasih juga. Terima kasih pada you all yang ambil kita punya servis. Terima kasih. Kau ada yang terkurang tu minta maaf. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup.